Assalamualaikum. Hari ini 10 Zulhijjah. 10 Zulhijjah kita Masjid As-Siddiq mengadakan majlis kurban pada tahun ini 1446 Hijrah di Masjid As-Siddiq. Mota Syari, Norizan binti Hussein, Norani Nur, Zalihudin Zamri, Aliza Aga, Syafiah Bahari, Muhammad Syahidar bin Ismail Ali. Kita punya. Allahu Akbar, Allah. Okey, lembu nombor 6 baru selesai disembelih. Kita mohon petugas akan mengambil tempat selepas ini. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, pagi ni kita bersama Pengerusi Masjid As-Siddiq Ustaz Azmi untuk memberikan sepatah dua kata dalam majlis korban. Silakan Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, saya bagi pihak Jabatan Tugas Masjid Al-Qariah, terima kasihlah kepada semua yang terlibat dalam program atau majlis ibadah korban pada tahun 1446 Hijrah dan bersamaan 2025 Hijrah pada masih pada tahun ini. Saya terima kasih kepada urus setiap program yang oleh pengarahnya oleh Pak Ngah, Raja Azman dan juga kru-kru mereka. Juga terima kasih juga pada peserta-peserta korban, juga terima kasih kepada sekolah-sekolahwan yang ada yang memberikan tenaga mereka untuk bersama-sama berkorban ataupun menyumbangkan atau menyembelih korban kita, dan juga pada tuan-tuan muslim-muslimat yang hadir bersama memeriahkan. Semua maklum apa yang disampaikan oleh dalam khutbah hari ini, disampaikan oleh imam kita, antara matlamat korban ni ialah untuk pertama kita mengorbankan apa yang ada pada kita. Contoh ini kewangan lah untuk beli lembu, dan juga melahirkan sifat ihsar. Ihsar itu mana kita mengorbankan diri untuk orang lain. Mana kita lebihkan pentingan kita pada orang lain. Itu je, itu antara lah untuk melahirkan sifat ihsar di dalam diri kita. Okey, tuan-tuan puan, ni dia. Ikut aturan. Nombor 1 dulu. Peserta lembu nombor 8, Nasaruddin Ibrahim, Fatimah Jamaluddin. Sabar. Ya. Ikut aturan. 1 dulu. Mana tu? Ais, jauh lah Ais. Tengok dengan apa? Hantar balik lah. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah peserta untuk lembu nombor 8, jadi peserta-peserta nombor 8. Okey, tuan-tuan dan puan, inilah sukarelawan yang bertugas pada hari ini. Ni Nik Ismail, Abang Ali, ni orang kuat kita, Zali. Okey, ini sukarelawan kita, dan ini adalah lembu nombor 8, lembu nombor 8.
Okey, tuan-tuan dan puan-puan ni Cik Usup kita, sukarelawan untuk program korban pada tahun ini. Terima kasih Cik Usup. Okey, ni anak-anak muda yang sama-sama bertugas pada hari ini. Ni Tuan Haji. Okey. Tugas bagi lembu nombor 3. Okey, ni lembu nombor 7. Nur Syafiq Nurdin, Syed Abdul Rahim Aziz, Ghani Ramli, Zulkifli bin Nurdin, Zubair Abdullah, Abdul Rahim, Erwin. Main nombor 8 apa peserta dah? Lagi. Kuman. Ada peserta ada. Peserta ada. Okey, peserta ada. Pekan Ada. Okey, tuan kepala. Tengok peserta nombor 8. Ni seorang lagi ni. Baru seorang lagi. Badan besar dan depan. Badan besar. Yang besar di depan. Peserta kalau ini nak tengok arah dia tu. Tengok. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Air ketal. Ini lembu nombor 3. Tarik lembu tu, tarik. Kasih satu. Tak ada orang pegang lembu tadi ni belakang ni. Belakang tak ada orang pegang ni. Tadi biar dulu yang ni. Tak tarik lembu dulu. Yang ni biar lembu, tarik lembu dah. Tarik lembu, tak ada orang pegang ni belakang ni. 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 Ada orang pegang belakang ni. Ni. Ketika keselamatan yang diabaikan ni. Ni. Nombor 3. Tak bergerak. Mana panggil ni? Abang, panggil nombor 4 ya. Dah ready dah. Nurul Amani Farhana Muhammad Al-Min, Muhammad Al-Amin, Nombor 1. Ahmad Arifin bin Abdul Khalid. Saya ulang sekali lagi ya. Jabat. Zul Hafiz, Muhammad Sopri, Nasaruddin, Muhammad Hazwan, Muhammad Nazrin, Nurul Amani Farhana, Ahmad Arifin Badan bin Abdul Khalid. Itu adalah peserta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar.
Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Nombor 5. 7. Cek boleh. bin Hashim, Muhammad Iqbal Nazmi bin Yusuf, Mai Saswani binti Mior Muhammad Yusuf, Maharem bin Uda Tasir, Norida binti Abbas, Faridah binti Isa. Nombor 5 Brozan, Brozan ke sebelah Brozan. Zainudin bin Maknesa, Amiruddin, Jasmine, Hashim, Zamhuri, Adik. Itu adalah petugas-petugas bagi nombor 5. Semua datang pada Cik Raul kita. Pasal kita minum dulu. Puji dengan permainan jadi serius. Okey, ni dia bakal kita sembelih ni. Terima kasih lagi ya pada tamu-tamu ataupun orang ramai yang datang baca sini. Dia nak dapatkan minuman. Di depan saya ni ada berbagai air. Minum tu letak dalam plastik, jangan buat rata-rata tau. Apa-apa pun jangan buat rata-rata sebab kita tak nak apa ni bagi kita dia kembali. Air semua sedap. Sahabat aja. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okey, lembu 6. Ni dia. Para petugas sukarelawan kita tengok tu, jangan lapar sangat. Tapi eloklah sebab gas dah naik. Simak ambil. Oh, lembu letih berpuluh-puluh dah, basah dah. Semua tua-tua ya. Jangan dicari dah. Cari apa yang muda? Cabut lambu macam-macam lah. Ingat cari bini muda. Amran ya. Ni Haji Taji Amran potong lembu. Ni memang pakar potong lembu. Kalau nak tanya pengikut Potong kuning boleh. lembu dia ni Haji Amran ni kita respect dia. Ni jago dia. Ni buang-buang lu. Ni jago dia. Okey. Sila bagikan hasilnya 7 kilo Okey, ni Abang Rahim Long untuk kita. masak dia. 7 kilo nombor 1, Hari ni dia potong lembu. Biasa dia buat kopi 434, muar punya kopi. Nak rasa kopi muar, cari Abang Rahim Long. Sekarang ni kita ada masakan ada. Di sini ada makanan. 7 kilo 7 kilo. Zahliha tengah kempen untuk korban yang akan datang. Sebulan 100, 8 bulan 800. Jadi tahun depan kita boleh buat 18 ekor. Okey, peserta korban kita. Ni anak-anak muda kita Lepas ni semua kena potong daging tak ada pisau, kena beli pisau. Okey, ada bawa dalam beg semua. Kita akan masak secara bergotong royong untuk bagi makan tengah hari ni. Tali buka tali. Lembu 1 Zari. Okay, ni adik-adik kita tengok macam mana korban pada tahun ini di Masjid Al-Sadek 1446 Hijrah. Mak Rizam
Ahmad Tahir. Ni tengok kecil-kecil lagi dah datang tengok mengecilkan korban. Okey, lepas ni boleh jadi sukarelawan untuk korban. Okey, sukarelawan kita lembu nombor 5. Okey. Lembu potong kata. Ada dia. Okey, kita tengok cusuk dia pegang aja. Okey, sahabat kita dia pegang kaki lembu, takut lembu lari. Dia pegang kuat-kuat kaki lembu. Takut lembu lari. Okey, tengok Abel dia akan bergerak dari satu lembu ke satu lembu akan memastikan melapah ini berjalan lancar. Nanti dulu tengok Pak Yah pegang kulit lembu, takut harimau 2 ekor saya, kita orang ada orang. Harimau 2 ekor. Ada pisau lagi tu. Harap gigi dia aja. Tarik ada pendatang tu. Tarik bagi tegang. Okey. Dengar tu taklimat daripada ayahanda. Ayahanda berpengalaman kali ni dia sebagai sipu saja. Lepas ni anak-anak yang akan melaksanakan majlis ataupun program korban. Okey, sedikit maklumat lah. Sekarang semua sedang melapah. Untuk maklumat semua ketua-ketua yang bertugas ke meja urus dia untuk dimasak makan tengah hari. Hantar setiap kumpulan lembu 7 kilo. Okey. Tengok Cak Amir ni yang berpengalaman. Setiap kali korban dia akan bersama-sama bertugas. Kalau ada 80 kilo, 100 kilo timbang semua. Baru kita agihkan 3 bahagian. Okey, yang Abang Mio tengok dia tak nak jadi peserta yang terbersih tahun ni jadi dia sudi. Okey. Yang sampai 90 kilo. Tengok Abang Ali tu bertukar lumus ni. Okey. Timbang masing-masing punya kumpulan. Kemudian kita akan agihkan kepada 3 bahagian seperti mana yang di mesyuarat lepas untuk agihan asnaf, agihan hadiah, agihan peserta. Dan tulang-tulang kalau dah selesai, organ-organ kalau boleh asingkan 7 bahagian untuk peserta. Okey. Kalau dah siap untuk 7 kilo boleh hantar ke depan meja urus dia untuk kita nak hantar untuk masak dulu. Okey kalau tak tahan begitu. Okey, yang telah hantar untuk 7 kilo sama-sama ramai-ramai tengah hari ini. Okey, nombor 6, nombor 2, nombor 6, nombor 8 dah hantar. Okey, Cikgu Azhar. Biasa gantung rotan hari ni gantung kaki lembu, gantung lembu. Nombor 2, nombor 6, nombor 8 dah hantar. Tolong. Cikgu tak kuat. Cikgu biasa angkat pen aja. Berarti ada 4 lagi lembu kumpulan yang belum. Nombor 5, nombor 1, 2, 5. Orang paling sibuk ini Pak Hamid. Cik Mat. Cik Mat. Orang paling sibuk ini. Okey. Nombor 6, nombor 1, nombor 2, 5, 6, 8 dah hantar. Okey. Okey. Itulah kepakarannya. Terbaik Cik Mat. Okey, beres. Salam.
Okey, ini sukarelawan kita walaupun tak ada baju tapi dia punya tugas tu memang the best. Okey, Cikgu Zakia. Cikgu dah pencen Okey. Okey. Bersama saya kita lihat Pak Abbas ini dia. Bakat-bakat lama. Setiap kali korban mesti ada. Orang lama yang terpendam. Di sebelah saya Tuan Haji Din dan Haji, saya lupa nama lah Haji, pesara daripada KPM. Melapah lembu hari ni. Okey. Kita tengok Tuan Haji dan Tuan Haji Raouf ni tengok semangat ada. Dia arahan dia sambil duduk je. Inilah orang kata power yang sebenar. Arahan sambil duduk aja. Tu dia nombor 2 tu. Dia makin ringan tak apa. Oh, bagi lah. Timbang semua tu baru bagi 23. Timbang kadang 1 kilo bagi lagi. Lekah ada 40 kilo. Okey, ni dia. Kita lapah daging masuk dalam grup Okey, Haji Khalil, Tuan Haji Khalil. Bagi Tuan Haji Khalil di pisau. Tengok. Tuan Haji Tahir tengok ada motor laju. Ni orang kata orang yang berpengalaman ni. Ini orang muda. Kita kekalkan tahun depan lagi, kita kekalkan lagi Pakai namanya. Ini gambar potong pula. Tuan Haji Khalil 67 Berapa umur Tuan Haji? Umur berapa? 69 tahun. 69 tahun. Tapi tenaga macam 39 je. Saya 70 lebih. Tahun depan kita bersara kita bagi orang muda pula. Orang muda-muda ramai. Tengok Cik Mat motong. Okey Cik Mat, ni hati ke limpa? Hati tu hati. Limpa mana Cik Mat? Limpa. Okey, ni limpa. Okey. Tuan Haji Karim nampak dia memang dah biasa tak tahun dah buat kerja ni. Jadi apa istimewa nampak dia ambil kursi duduk. Nampak dia duduk atas kursi. Tu dah potong daging Okey, ni juga sukarelawan muda tahun depan kita boleh jemput lagi menggantikan sukarelawan yang dah berumur yang dah 70 ke atas. Jadi kita akan cari sukarelawan muda untuk buat aktiviti korban. Okey, peserta lembu nombor 8 ni dah dia semangat gotong royong ataupun sukarelawan yang kita mahu terutama orang-orang muda. Okey. Tuan-tuan yang hadir, kecuali kepulan-kepulan sahaja yang akan menerima kumpulan, ada tak lari ke mana. InsyaAllah kita akan bagi hadiahan ni. Orang muda-muda. Boleh masuk pilih lembu mana yang dah. Kita boleh buat gotong royong sekali balik kita tak nak baju bersih, balik kita nak penuhkan baju kita dengan darah korban. Okey, jemput silakan. Terima kasih hadir. Okey, ni orang kuat korban Tuan Haji Azman, penyelaras korban setiap tahun. Alhamdulillah. Baik.
hari raya Korban pada hari ini, kita telah pun, masjid telah pun merajakan ibadah korban itu sebanyak 8 ekor korban haiwan korban ya. Nampaknya perjalanan proses menyembelih, proses dan juga seterusnya akan dijalankan secara lancar oleh petugas-petugas kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang menjalankan tugas pada hari ini. InsyaAllah selesai nanti ada makanan daripada pembahagian banyak 7 kilo bagi setiap lembu dan tulang 4 kilo akan dimasak dan kita boleh makan beramai-ramai pada kali ini. Berbeza dengan tahun lepas, kita hanya memberi setiap ahli karya 1 kilo atau 2 kilo, tapi tahun ini kita sediakan makanan ya. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Bilal kita. Ni dia. Dia tak tahu ada terima kasih. Tenaga muda kali ni sukarelawan muda. Walaupun tak dapat baju sukarelawan, tapi masih bersemangat lagi ni dia. Tahun depan masih ada yang tua-tua tu kita tamatkan perkhidmatan. Pasangan idea Tuan Haji Rauf dan juga Tuan Haji Khalil Imam Masjid Teronoh yang bertugas hari ini di Sri Skandar. Besok di Teronoh ada 7 ekor. Besok berapa ekor? 7 ekor Teronoh. Ya, halo, lah. Okey. Okey, halo sudah buat ucapan. Halo, Kelong. Fazli, okey. Apa kata ni depan ni baju hijau. Ni baju hijau ni. Tu. Okey, habis ya. Okey, terima kasih. Baik, selesai sudah pulang. Si Syam tengah foto nampak maka walaupun berpakai spek batik tak nampak si Syam Baru punya kopi. Video pada pukul 11.40 pagi. InsyaAllah lepas subuh ke makan apa tu? Tanya Tuan Haji tu pergi. Habis dah plastik, Plastik lagi, plastik. Plastik. Kupon terbaik. Kupon.
Jauh kan? Jumpa dapat asilah kita. Zizi, Udang, Hamzah, Rosi Jamduri, Anwar, Rosdi, Tata, Rahmat. Lepas geram. Tu dia lepas geram. Dia geram. Geram pada siapa tak tahu. Yusuf, geram pada siapa? Mari, geram pada siapa? Marah siapa tu? Geram lain macam. Rotan tak berawal. Ya.